Okey, kali ni Acik nak cerita tentang satu fik lah. Fik ni pendapat manusia lah, tapi manusia tu dia alim, ulama lah. Dia khabar kalau pokok kita kan, kalau sepadan macam ni kan, pokok dia dalam tanah orang, tetapi dahan tu dia masuk dalam kawasan kita ni. Ada pendapat mengobarkan buah itu sebab dahan jatuh, ranting jatuh, kalau daun-daun jatuh kan kat tanah kita tu. Jadi buah pun kalau jatuh, mana adalah hak kita. Ini pendapat manusia lah. Dan kita namakan dia lah fekah. Jadi Acik nak cerita ni kan. Macam ni ni pokok mangga. Adalah kawan daripada polis lah dia bori kan. Dia nampak dah. Nampak. Ni pagar kan. Dia sebelah. Dia penanda lah sebelah. Dia penanda kawasan sepadan. Bila dia duduk sebelah, jadi daunnya tu, dahan tu dia masuk dalam tanah kita ni. Bila ada buah macam ni kan, pokok ni. Nampak je nah. Ada buah alhamdulillah lah. Ni. Kan mangga ni kan. Ni ada lagi lah ni. Kan? Apa dah. Jadi bila ada macam ni bila dia dah masuk, dia pagar je kan. Bila dia masuk dalam tanah kita ni, jadi kita punyalah. Yo. Sekian dululah Acik nak kupeh ni.